Kalau datang Melaka nak cari makanan Arab yang best, tempat cantik dan makanan yang sedap. Yang ni bukan setakat sedap tau, murah pula tu. Whole chicken ni siap smoke lagi RM29 je. Yang ni Ogos dengan September ni punya offer. Bukan ni je tau, ada banyak lagi menu-menu dia yang menarik. Kedai dia ni dekat Pulau Melaka, banyak kedai buka tutup. Kedai dia ni je bertahan. Kalau nak seorang punya makan, ada juga Mandy Chicken. Kedai ni kalau orang Melaka memang famous lah. Kalau nak datang makanan-makanan Arab, lepas tu makan satu family ramai-ramai kan, kesini kalau ramai-ramai datang satu family, memang mixed grill ni antara pilihan menu family lah, ramai boleh makan. Tapi kan yang ni first time lah saya rasa cheese tawuk tajin. Ada yang pernah rasa tak? Yang ni peminat cheese kan, confirm suka. Dia set tau, datang dengan nasi. Ada juga beef tajin. Yang ni beef lah. Tapi ni macam masak sup sikit. Yang tadi tu cheese pun sedap juga. Fatoush ada, tabuleh pun ada. Yang ni side dish lah untuk nasi Arab tu. Shawarma mix pun korang boleh try. Dia datang satu plating macam ni, ada beef, ada chicken. Bukan setakat makanan Arab, western pun dia ada. Pizza, yang ni pepperoni pizza. Biasa masakan Arab kan, dia punya cheese mesti tak kedekut. Budak lah suka. Hummus pun ada, dia makan dengan roti Arab, lepas tu dengan dia punya sos, garlic sauce. Tapi sedap. Kunafa pun ada, yang original pun boleh tarik panjang juga. Yang suka cheese memang suka lah kunafa. Yang Nutella pun ada. Banyak lagi menu-menu yang lain. Kalau air banyak, air yang lain. Tapi yang ni koktel dia macam blended. Orange juice pun ada, air yang dalam jug pun betul ada. Nak datang boleh datang, dah mas sikit dekat Pulau Melaka. Dia hari-hari buka, tengah hari sampai tengah malam. You jangan lupa like dan share.